penghujung 2022 bermulalah aktiviti ataupun pelantikan Rafizi sebagai Menteri Ekonomi, dan dari situlah kita nampak satu persatu formula-formula yang beliau gagaskan sebelum semasa beliau kempen G15, beliau nak cuba terjemahkan semasa memegang jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Banyak gagasan yang telah beliau janjikan seperti rasionalisasi minyak, dan selepas tu kita lihat IPR. IPR ni satu gagasan yang telah beliau cetuskan untuk meningkatkan pendapatan rakyat marhain, okey. Inisiatif pendapatan rakyat, dan di bawah IPR ni dia ada Insan. Insan ni daripada situlah adanya projek vending machine. Projek vending machine yang beliau laksanakan untuk membantu peniaga-peniaga kecil, terutama yang terlibat dalam makanan, gerai-gerai kecil, untuk beliau satukan sebanyak 4,900 peniaga-peniaga kecil, di mana mereka diberikan bantuan dengan peruntukan sebanyak 82 juta. 82 juta di mana vending machine harga kos ialah sebuah dalam 20,000 ke 30,000, dan selepas tu sewaan adalah di antara 700 ke 800 satu bulan. So the total cost of the project is nearly 82 million, 82 juta. Jadi perkara ni banyak yang saya nampak tidak mendatangkan manfaat kepada rakyat marhain, terutamanya peniaga-peniaga kecil. Okey, dan saya tak nampak projek tersebut sehingga sekarang memberi kesan besar kepada peningkatan pendapatan peniaga-peniaga kecil ni. Cuma beberapa lokasi sahaja yang betul-betul dapat kita tingkatkan pendapatan mereka antara 3,000 ke 4,000. Selain pada itu tidak mendapat pulangan yang sepatutnya.